Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Abdul Haq selaku Ketua Kumpulan bagi Grup 8. Isu yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah isu kerja berkumpulan yang tidak efektif. Kami memilih isu ni kerana ia merupakan masalah yang sangat biasa berlaku dalam kalangan pelajar, terutamanya semasa melakukan tugasan berkumpulan. Pada pandangan saya, isu ni penting kerana kurangnya kerjasama, komunikasi dan tanggungjawab dalam kumpulan boleh menjejaskan kualiti kerja serta mewujudkan ketidakadilan antara ahli. Oleh itu, kami telah berbincang dan menghasilkan satu pelan tindakan profesional bagi mengatasi masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Ismail, nombor matrik DN24019. Okey. Ini saya akan terangkan tentang masalah kerja berkumpulan. Antara punca utama masalah kerja berkumpulan ialah ahli kumpulan yang tidak memberi komitmen, pembahagian tugas yang tidak jelas serta komunikasi yang lemah. Okay, selain itu, terdapat juga sikap bertangguh atau masalah free rider, di mana ada ahli yang tidak menyumbang tetapi tetap mendapat markah yang sama seperti orang yang membuat kerja. Okay. Semua faktor ini menyebabkan kerja berkumpulan menjadi tidak efektif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad bin Mak Sofi, nombor matrik DN240121. Okay, untuk bahagian saya akan memberitahu kesan daripada masalah ini. Salah satunya termasuklah kualiti kerja yang rendah, konflik antara ahli kumpulan serta tekanan emosi. Okay, selain itu juga ia boleh menyebabkan pembahagian markah yang tidak adil dan boleh menjejaskan hubungan serta kepercayaan antara ahli kumpulan. Jika perkara ini tidak ditangani, masalah ini boleh memberi kesan yang negatif dalam jangka masa yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fahimi. Saya dari grup 8, nombor matrik CN240320. So, pada pendapat saya sebagai ahli kumpulan ini dan seseorang yang profesional dalam kumpulan, isu ini berkait rapat dengan nilai seperti tanggungjawab, integriti dan komunikasi secara profesional dan disiplin. Bagi setiap ahli kumpulan perlulah memainkan peranan masing-masing dan bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan dalam kumpulan. So ini amatlah selari dengan konsep profesional yang di mana kita belajar dalam kelas untuk subjek ini, di mana setiap tindakan perlulah dipertanggungjawabkan oleh ahli dan dilakukan dengan etika yang betul. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Hazin bin Ali Akbar. Okay, hari ini saya akan membincangkan tentang pelan tindakan yang bagi mengatasi isu-isu yang telah dibincangkan tadi. Antaranya ialah menetapkan peranan yang jelas bagi setiap ahli, mengadakan perbincangan secara berkala serta menggunakan platform seperti komunikasi yang tetap seperti WhatsApp dengan Google Document. Selain itu, kami juga mencadangkan penetapan timeline dan deadline yang jelas serta pemantauan kerja bagi memastikan semua ahli menyumbang secara adil. Konflik juga perlu ditangani secara profesional dengan fokus kepada penyelesaian. Okey, kesimpulannya, kerja berkumpulan yang efektif memerlukan kerjasama, komunikasi dan tanggungjawab daripada semua ahli. Dengan pelaksanaan pelan tindakan ini, kami percaya masalah ini dapat dikurangkan dan hasil kerja akan menjadi lebih berkualiti. Sekian, terima kasih.